Drop. Nah, Basin. Assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang raya keempat. Aku ingatkan Ramadan je malas. Rupanya Syawal ni lagi malas. Lagi sedap tidur. Aduh. Kau Syawal keempat aku paksa diri. Setelah sebulan lah, sebulan lebih kot rehat kan. Kita paksa diri. Hari ni aku nak at least 5 kilo je. Kalau aku dekat Amerika cuaca apa elok, aku nak sarung kasut. Tapi sebab hujan, on off hujan, jadi pagi ni aku pakai slipper je. Slipper ya. Nasib baik ada bawa balik juga slipper kan. Mantap, baru sekilo. Dah nak pitam KM 4.57 lah. Kita trail. Oh, syok mandi hujan. Bagus slipper ni kan. Kita tak risau. Bukan kita, aku tak risau. Hujan ke selut ke apa, gedah lah. Rasa nak pergi. Kalau kasut aku sayang nak turun pasir je ni lah. Ni pantai lah. Kalau selut memang aku tak turun lah, sayang. Wah, lagi kat pasir ni berat. Rasa tenggelam kaki. Sekarang dekat New York, Kelantan, hujan, musim hujan. Bukan musim lah, baru 2 hari hujan tak berhenti. So cuaca memang air lah. Berangin, ada air kan, ombak besar. Kaki tenggelam. Ada lagi 200 meter. At least 5 kilo ataupun setengah jam dah cukup. Mantap. Tak risau kalau bawa kasut dah risau lah. Memang tak menyesal lah beli slipper ni. Ada lagi 100 meter. Penat oh. Ombak. Ombak besar macam ni jangan cuba-cuba nak mandi ya. Hilang. Kalau mandi tak boleh nak cakap apa lah. Mana tak boleh nak selamat lah. 5 kilo 30 minit. Alhamdulillah, 5 kilo 30 minit 21 saat. Cukup lah tu kan. Dah rehat lama sangat. Bukti slipper ni memang lasak. Kalau nak beli dekat Beg Kuning tu, aku letak nanti bawah RM20. Ataupun mahal pun bawah RM25 lah. Tengok diskaun dia. Aku pun tak tahu, TikTok ni kadang-kadang dia murah, kadang dia mahal kan. Walaupun cuaca sedap, tapi bulan Syawal ni aku rasa lemang lagi sedap. Lemang, ketupat, rendang apa tu semua tak lagi sedap. Serius, lagi tak sesedap itu. Apa ni? Oi, besar ombak. Tadi gedah laut kan, ni kita gedah sungai pula. Gedah sungai. Gedah je lah. Oi, air sungai punya. Tak dalam pun. Ni sini dia panggil muara sungai. Muara sungai Diau ataupun Pantai Putih. Siapa pernah datang sini kan, yang viral. Pantai. Itu Diau Beach ya, Diau Beach. Best sini. Kalau bukan musim tergojo boleh mandi. Air dia tak bahaya lah. Area yang tak bahaya. Tapi kalau musim ni jangan mandi lah, bahaya. Boleh hilang. Cuma tak sedap slipper ni kan. Kalau hujan dia berbunyi. Kiap. Kalau pakai stokin okey, tak ada bunyi. Tapi malas lah basah-basah nak pakai stokin ni. Gedah je lah. Bunyi pun lantak lah. Janji keluar peluh kan. Alhamdulillah 7 km lebih kurang 45 minit 45 saat larian pelancongan first selepas rehat sebulan, bulan Ramadan itu kan, betul-betul rehat tu. So insyaAllah ni first day kita akan buat lagi lah. Nasib baik bawa balik slipper ni. Pasal malam kalau tak memang tak lari lah. Sebab hujan tak berhenti 2 hari lah. Hujan lebat. Ni pun hujan lagi. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi. Kalau ada masa esok kita lari lagi.
Ya, semangat lah. Semangat. Walaupun dah lama off, InsyaAllah kita buat balik. Assalamualaikum, bye-bye, selamat hari raya.